Aktiviti pada kali ini kita berada di pantai yang terpencil, di mana aktiviti ini sesuai dilakukan di pantai ini. Banyak lagi pembiakan ikan dan juga kerang pantai. Kita akan menarik pukat bersama sahabat-sahabat serta fighter-fighter yang berada di pantai ini. Macam-macam saya dapat, banyak ikan ada. Jom kita saksikan. Tumpang kan? Semasa saya sampai di pantai ini, saya terlihat satu spesies yang agak sukar sekarang kita cari. Dan spesies ini mudah saya dapatkan di pantai ini. Pencarian spesies remis ini saya cari dengan hanya menggunakan mata. Macam tu. Ada yang tak ada. Tapi kebanyakannya ada. Alhamdulillah, sementara menunggu sahabat-sahabat kita sampai, saya cari remis ni untuk buat masak-masak lah. Sedap remis ni. Okey, jom kita teruskan dengan penarikan-penarikan yang bakal kita lakukan untuk aktiviti kali ini. Jom. Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi, bertemu kembali kita dalam Saru Channel 88 second. Okey, pada video kali ini saya nak tarik pukat bersama sahabat-sahabat seperjuangan lah, sahabat. Tu aneh tu dah turun dah, sahabat. Air pun dah surut. Cuaca kita pun redup, mantap. Ada yang kutip ikan. Dia dah buka dah ni, sahabat. Katanya banyak ikan apa ni? Ikan apa tu? Ikan terbuk. Ikan terbuk banyak lah. Dia cakap berbelas-belas kilo juga lah. Jom kita tengok je. Alamak, tak jadilah, sahabat. Boleh lah? Boleh lah? Oh yo, mantap lah. Ya kah? Sudah ikan dah? Tengok okey. Tengok. Okey ngam. Oh, dah pandai dah. Ngam tu. Saya besar start. Bila? Besok. Esok ah. Oh, parang pun ada bawah. Okeylah, sahabat. Macam ni lah. Kita akan mulakan dengan penarikan yang pertama, sahabat. Tak tahulah ada ke tak ada. Jom kita saksikan. Mana naik? Tengok ikan okey tak? Tak besar. Cari ikan okey. Tak balik lah ni. Itu batu atas lah. Salah, itu terbalik. Pusing. Ni buka kasih pusing dulu. Pusing. Ini batu duduk bawah. Sama juga kan? Ini pelampau atas. Tapi ini buka lah dulu. Buka, ini salah dah ni. Salah. Foto ini mah atas ikat. Ini mau pelampung. Ikat atas sekali lah. Tak payah ikat. Itu pelampung duduk sini sama dia. Ini pelampung duduk atas sini. Jangan cepat-cepat. Sekarang mau buka. Ingat kan? Itu pun tukar. Cepat-cepat. Ya kah? Itu pertama lah. Tengok okey. Iyalah, salah. Salah, adik. Tukar adik. Kena buka. Buka sana. Okey dah, sahabat. Lain macam kah? Ini kapal punya jaring lah. Ini kapal punya jaring. Salah ni. You ikat pun sepak kapal jugalah. Ayo. Apa sahaja dia tak masuk ni? Sepatutnya dah ada. Aluminium kila. Aluminium bawah kah?
Sana. Aluminium bawah. Aluminium bawah. Aluminium sama batu. Tadi ikan betul lah tadi. Mana betul? Seru tumpang tu. Boleh. Oh. Tak ada kena. Gigi tu. Mantap. Tak ada kena tangan ah? Mana? Tak ada kena tangan ah? Gigi dia. Oh, dia gigis saja. Gigi tu. Mantap. Dia tengok. Ayo. Banyak panjang ah. Ini sepas sampan punya jaring lah. Baru semalam. Ya. Baru jahit. Oh. Mantap Ada. Ketam batu pun ada. Tak apa. Angin pun ada. Ada makan lah. Mau apa? Cakap buangnya. Buang lah. Saya pun tak makan lah tu. Dia bau lah. Okey, penarikan akan berlaku sebentar sahaja lagi. Jom kita tengok hasil tarikan pukat tu pada pagi hari ini lah. Ini pukat 100 meter sahabat. Dia tak panjang sangat. Yang saya biasa tarik dengan isteri saya lah di dalam Sarawak Channel Palku Cherry. Ini lah pukat yang saya gunakan. Tadi dah aneh ni nak bawa yang panjang. Saya cakap saya tak bagi dia bawa panjang sebab tak ramai orang. Baru 3 orang. Kalau ada 5 orang boleh tarik panjang. Sebab dia memerlukan tenaga yang sangat padu lah. Berlaku penarikan yang pertama. Nampak gayanya ada udang ni sahabat. Nampak gaya macam ada udang. Tapi tak tahulah. Dah ada yang melompat-lompat tu. Ali, jangan Ali. Okey, ni dia sahabat. Ikan melana, besar ikan melana ni. 2-3 ekor. Kebanyakannya ikan ni lah. Ni makan bali. Badi. Ikan senangin besar juga lah. Pertama kali tarik aneh ikan sangat tu. Mantap aduh. Ini ikan ni pun ada sahabat. Di sebelah ni. Kebanyakan aneh ikan lah sahabat. Semua kita kena lepaskan balik. Oi, udang. Baru seekor penampakannya. Tadi kita nampak berekor-ekor, tapi dapatnya seekor. Alhamdulillah ada juga lah. Udang tak banyak lah sahabat. Tadi ada, sekarang dah tak ada. Okeylah sahabat, kita teruskan dengan penarikan yang kedua. Tak tahu ada ke tak ada. Jom kita saksikan. Okey, tarikan yang kedua. Tak tahu ada ke tak ada. Atas 2 orang tak tahu ada ke tak ada. Tu bekas ada kat situ. Dia dah letakkan dah. Tak tahu hasil dia macam mana. Jom kita saksikan. Lepas ni kita akan pergi ke dalam pula sahabat. Sampai dapat 1 tong tu lah. Setengah tong pun jadilah sahabat. Berat dah ni. Tak tahu berat apa ni sahabat. Tak jalan lah. Okey, penarikan kedua naik sahabat. Nampaknya banyak yang langgar tunggul lah sahabat. Langgar tunggul memanjang. Tu kawan tu ada kat tengah. Nasib baik 3 orang. Kalau 2 orang, mantap aduh. Okey, jom kita tengoklah hasilnya. Ada. Mana ikan ada? Ikan besar apa tak tahu. Udang. Lari ya, udang dah lari. Udang dah lari, tarik bawah, tarik. Ya betul, begitulah cara dia. Alah. Ada juga lah sahabat. Ikan gelama. Ikan pusat gelama besar. Ada lagi. Ada lagi. Ada 9 karang. Ni ikan 9 lah. 9. Tu satu kumpulan. Lama lagi sahabat. Itu satu kumpulan. Dah
Tarik santai je, lama besar. Mantap. Udang tak ada Belakang balik. Ada ni seekor. Ada tapi tak banyak lah sahabat. Ada tapi tak banyak. Okeylah, jom kita teruskan dengan penarikan yang seterusnya. Tak tahu lah ada ke tak ada. Kita masih ingin berusaha lagi sahabat. Besar ke tu? Oi. Besar dia. Hello. Ha? Ya? Ha? Kumpau ke? Hampir kumpau juga tadi bang. Saya mantap, ada 2 ekor Okey, tarik lagi. Yang ketiga, tak tahulah ada ke tak ada. Jom, kali ni saya pula yang turun dalam. Anen tu dah penat lah tu. Dia pula penat. 2 orang lah. 2 orang. Tengok berada tu. Sampai tu. Dia buka hanyut tu. Dalam tu tengok ni. Seorang-seorang. Dan layan pantai pun tak ada lah. Seorang-seorang harta tu. Ha? Nak beli plat? Beli kat aku? Ha? Beli kat aku? Bang. Okeylah sahabat, jom naik. Kita tengok tadi udang melompat dengan begitu besar. Berjalan tegak Dia berjalan ke berlari? Mendaki. Kita tengok hasil tarikan yang ketiga. Berat. Dah pasang tubuh pun berat tu. Ada barang. Belum lah. Air pasang lambat lagi lah. Nampak tu, mantap padu. Kita kena lama sikit baru ada udang lah. Aduh, tak nak. Okay, jom teruskan. Okey, hasil setakat ini sahabat. Hasil setakat ini alhamdulillah ada jugalah. Tapi tak penuh lagi. Jom tarik lagi. Okeylah sahabat, kita tarik lagi lah sahabat. Tak tahu air rasanya macam dah nak pasang sahabat. Berada tu pun belum balik. Tarik lagi sahabat. Okeylah sahabat, naik. Tengok, ini kali yang terakhir lah sahabat. Nampaknya dah letih lah sahabat. Dah melompat tu. Melompat lagi. Adalah 2-3 ekor dah melompat tapi tak dapat. Ini faktor air hujan sahabat. Kerapan hujan. Hasil laut tak ada sahabat. Penting kita usaha dan bergembira, berbahagia bersama sahabat kita saja. Ada ikan. Sebenarnya orang. 加油！你好，我是我的苏阿旭啊。加油！哇，一个好不买慢料哦。Oh, banyak ikan. Mantap. Ketang kuning pun banyak. Membuat-buat ikan tu. Besar. Udang cuba melarikan diri dan akhirnya sangkut. Banyak udang ah. Lagi sampai tepi. Okey lah, tengok hasil dia. Udang ada juga ha. Dah. Mantap. 2 ekor.
Dia tengah. Ha. Sangat satu kumpulan dah, lepas-lepas lah dia. Ha kan? Satu kumpulan tu. Satu kumpulan. Dia lepas-lepas. Ikut dia tau. Last final boleh. Tarik. Kamu naik. Boleh. Last final. So, final lah. Ada final lagi. Penalti lah. Penalti. Hai. Last final ada penalti pula. Alamak. Siapa yang offside tu? Jom. Kita kutip dulu, lepas tu kita tarik lagi dan kita akan tengok hasilnya lah sahabat. Air dah pasang ni, mantap. Okey, naik yang terakhir. Naikkan yang terakhir. Saya menjadi apa ni, tukang tunggul. Tukang angkat tunggul. Jom kita saksikan hasil tuan. Oh, hasil yang terakhir. Boleh tahan juga lah, besar dia udang ni. Oh, sakit bang. Sakit bang. Mantap baru. Ada udang eh. Ada. Jom kita kutip dulu. Nanti kita tengok apa ni hasil dekat atas sahabat. Tak boleh lah. Air dah pasang lah sahabat. Nak review sangat pun tak boleh lah. Nanti ni mafia bising. Okey ah. Main sama saya. Tak ada lah. Okeylah sahabat, saya dah sampai dah. Mana sahabat? Bateri dah tak ada sahabat. Sekarang ni Ni slow ice. oh, minum dulu. Mantap dulu. Kita nak asing-asingkan ikan ni sahabat. Lepas tu kita bagi lah sahabat. Jom kita asingkan dulu. Okeylah sahabat. Besar udang mak dah tu. Segenggam lebih tu. Udangnya besar-besar. Puas hati. Yang sana ikan gelama. Yang sini anak ikan. Sini ketam dengan apa ni, susun beranak. Besar juga lah saya ni. Maaf berpasir sahabat. Ini ikan apa ni? Ikan timah. Sebenarnya karang pun ada. Alhamdulillah ada juga dah. Okey, berakhir. Berakhir sudah. Okey, sudah. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Okey lah. Pause ah. Jangan tepi jalan. Okey. Okeylah sahabat, itu sajalah video saya untuk hari ini. Dan terima kasih kepada semua penonton yang menonton di Suara Channel 88 Second. Dan kita akan berjumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah ada sahabat. Ada. Kita jalan dulu lah. Jalan lah.